untuk merebut ataupun untuk mendapatkan syurga. Mendapatkan neraka tu mudahlah. Untuk mendapatkan syurga itu, Allah Azza wa Jalla maha adil kepada kita semua. Bahkan kalau kita fikir logik nak mendapatkan syurga, lebih mudah daripada nak dapat projek kerajaan. Secara kaedahnya, kalau kita nak dapat projek apa-apa, hantar borang, lepas tu orang lain pun hantar juga masuk tender, kemudian tunggu lagi jawatan kuasa pemilihan, kemudian syarat yang nak dikenal dia banyak hal. Kemudian mungkin kita layak, tapi oleh kerana ada syarikat lain lagi yang sama layak dengan kita, dapat kat dia. Ataupun kita layak, syarikat lain kurang layak, dia sogok ke apa, dapat kat dia. Projeknya satu, mungkin ada 10 projek, tapi ada 1000 pemohon, hanya 5 orang akan dapat. Tapi syurga tidak demikian. Allah tak kata ada limit. Kalau tu imam masuk, makmum tak boleh. Tak ada. Kalau bapa dia dah masuk, anak dia tak boleh. Tak ada. Semuanya boleh masuk syurga. Tak ada limit. Tak ada kota. Dan untuk masuk syurga, dia tak kata, oh, kau kena bersainglah dengan orang ini. Kalau kau menang, kau dapat. Kalau tak, dia dapat. Tak ada. Setiap orang dengan dirinya masing-masing. Yang banyak duit dengan sedekahnya, dengan syarat dia ikhlas. Yang banyak masa, mungkin dia bersolat, berpuasa. Yang kadang-kadang apa pun dia tak ada kesibukan dalam hidup dia, dikelilingi juga oleh masalah-masalah, suasana dia yang dia tak dapat keluar, penuh dengan dugaan kepada amalan dia. Dia berjuang mengelakkan dirinya daripada terjatuh di dalam perkara yang salah dan dosa. Perjuangan dia tu mungkin lebih payah daripada tu imam, daripada mufti, daripada siapa lagi. Itu pahala besar untuk dia. Allah maha adil kepada hamba-hambanya. Mungkin satu orang tak banyak ruang yang dilihat oleh mata manusia sebagai amalan soleh. Puasa, solat malam, sibuk dia terpaksa kerja. Siang kerja, tu pun malam kena jadi guard jaga. Itu je kerjaan yang dia dapat. Dia mendapat amalan saleh dengan cara yang demikian. Saya masih ingat ada satu hari, dalam minggu ni, ada seorang wanita menulis email. Dia kata sebelum dia berkahwin, dia selalu menunaikan qiyamul lail, selalu bertahajud, bersolat malam, qiyamul lail. Tetapi apabila dia dah kahwin, dah dapat anak, malam sibuk terpaksa menjaga anak. Anak pula tak nak kat suami, nak kat mak dia saja. Bangun malam, dia dahulu solat, dia terpaksa menyusu, menguruskan anak. Adakah Allah dah tak bagi peluang dia beribadah? Itu adalah ibadah dia. Itulah ibadah dia. Dengan syarat dia redha dan dia melakukan itu sebagai taat kepada Allah Jalla wa'ala. Pun begitu, masih lagi pada waktu 1/3 yang akhir, dia masih lagi boleh beristighfar, boleh berdoa. Mungkin dia tak boleh bangun salat kerana terpaksa sentiasa menjaga anak dia yang mungkin tak membenarkan untuk dia melepaskannya. Tapi Allah Azza wa Jalla membuat urusannya itu luas, rahmatnya itu luas. Hatakan pelacur yang memberi minum kepada anjing, diberi keampunan untuknya. Bukan kepada masalah anjing dan air dan perbuatan memberi minum, tetapi apa yang ada di dalam jantung hatinya dan apa yang ada pada diri, kerendahan diri, pasrahnya, kerendahan dirinya, pasrahnya, rasa bersalahnya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sehingga ketika dia memberikan pemberian itu, ia memberikan dengan benar-benar mengharapkan rahmat Allah untuk dirinya. Allah Azza wa Jalla membuka ruang amalan saleh.
yang bersedekah, yang tak mampu bersedekah, dengan wajah yang tersenyum ataupun perkataan yang baik merupakan sedekah daripada dirinya. Ini adalah agama yang memberi ruang untuk semua orang. Tak ada tok imam peluang lebih masuk syurga dibandingkan makmum. Tak ada. Semua orang pada posisi masing-masing. Rahmat Allah yang luas dalam hal ini.